Ucapan terima kasih lebih mahal dari yang anda fikir dan mungkin sekali menelan kos jutaan ringgit. Ketika anda menaip terima kasih kepada chatbot, ingat anda bukan sekadar bersopan santun, anda juga telah membelanjakan wang penai. Ya, ucapan kecil seperti terima kasih atau sila bantu sebenarnya tidak percuma. Ia sebenarnya menelan jutaan dolar dalam kuasa pemprosesan dan elektrik setiap bulan. Kenapa? Kerana tidak seperti carian Google yang pantas, setiap perkataan yang anda type memaksa AI memproses model yang kompleks, mengira semula konteks, dan menjana balasan seakan manusia. Sekarang bayangkan itu berlaku berbilion kali sebulan, kesemua kesopanan AI tersebut bertambah, sehingga puluhan juta dalam kos pengiraan. Jadi walaupun orang tua anda mungkin berbangga dengan kesopanan anda, OpenAI mungkin sedang berpeluh sedikit. Tetapi inilah yang mengejutkan kerana CEO OpenAI berkata ia sangat berbaloi. Kenapa? Kerana lebih manusia kita melayan ia, lebih semula jadi dan selesa pengalaman itu berlaku. Ia bukan sekadar tentang data kerana ia mengenai kepercayaan, nada dan menjadikan teknologi sesuatu yang hidup. Ada yang memanggilnya pelindungan robot masa depan. Yang lain berkata ia hanya sokongan emosi dengan bu. Apapun, satu perkara jelas, kesopanan ada harganya. Jadi, adakah anda akan tinggalkan ucapan terima kasih untuk membantu menjimat kos operasi AI? Atau adakah kesopanan digital kekal selamanya? Kongsikan pendapat panas di ruangan komen dan jangan lupa untuk subscribe untuk lebih banyak fakta menarik.